Mahkamah Tinggi menolak permohonan penghakiman terus bernilai 1 juta yang difailkan oleh syarikat pengeluar tudung obor holding Sendirian Berhad terhadap Pink Fed Sendirian Berhad iaitu syarikat milik selebriti terkenal Nur Fazura Sarifuddin. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Shahibah Raja Dorai Raja semalam dan kes ini akan dibawa ke sesi pembelaan berpermit yang menuntut perbicaraan secara lisan. Sebelum ini, permohonan berkenaan difailkan di bawah aturan 14A Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 bagi mendapatkan penghakiman terus tanpa perlu melalui perbicaraan penuh. Obor Holding sebelum ini memfailkan saman terhadap syarikat Pink Fed Sendirian Berhad serta Nur Fazura kerana didakwa berhutang sebanyak 4.65 juta pada April 2025. Bagaimanapun, permohonan penghakiman terus tidak dikemukakan terhadap Fazfid dan Nur Fazura. Menurut peguam yang mewakili Fazura iaitu Fakrul Azman Abu Hassan, mahkamah menolak permohonan penghakiman terus kerana melihat keperluan membawa kes tersebut ke perbicaraan penuh. Selepas diteliti, mahkamah menolak permohonan pihak defendant untuk penghakiman terus dan akan diteruskan dengan pembelaan berpermit secara lisan. Mahkamah berpandangan bahawa kes ini bukan kes mudah yang dijelaskan menunjukkan kewujudan hutang seperti didakwa plaintiff. Sebaliknya, terdapat isu-isu fakta dan undang-undang yang memerlukan perbicaraan penuh. Mahkamah perlu perhalusi setiap butiran sebelum membuat keputusan, sebab itu kes ini perlu dibicarakan dengan keterangan secara lisan, katanya. Pak Fakrul lagi pihaknya masih menunggu tarikh untuk sesi perbicaraan penuh yang akan diberitahu kelak. Saya jodoh saya lah, doakanlah yang terbaik. Kenapa marah-marah saya? Kan? Itu bukan urusan anda semua, itu urusan Allah.